Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sayang buat semua. So hari ni kita bersama dengan my waifu. Hai. Kita nak ke mana? Kita akan pergi ke Kuala Lumpur melalui Jalan Danok, iaitu aka Bukit Kayu Hitam. Hopefully tak ramai lah orang sebab ini adalah first day untuk orang masuk sekolah. Ya. So nak jadikan cerita, dulu kita orang dah book hotel and then ada between December macam tu. So tiba-tiba banjir, so kita terpaksa tunda kita punya trip. So kali ni kita akan berada di Kuala Lumpur. Let's go. Sini. Halo. Hai. Ada di border Thailand. So apa yang korang kena buat adalah kalau driver, korang kena naik kereta. Ni sekarang ni dekat border Bukit Kayu Hitam. So aku pilih sebab Bukit Kayu Hitam sebab aku dengar border Wang Kelian pun dah tutup. So sebab kita orang nak pergi Hanyai dulu. So actually okay lah kalau korang travel daripada KL ke sini. So quite lagi dekat dengan Hanyai. Sebab kita orang plan, kita orang nak pergi Hanyai dulu. Lepas tu barulah shoot back to the focus. Kalau kau nampak dekat situ kan, tu tempat untuk mana passenger lah, untuk boleh isi borang apa semua. So korang beratur lah. Tapi Kayu Hitam ni faham je lah. Kadang kalau hari ramai tu memang macam tu. Aku sekarang ni pun hari-hari biasa ni pun dah ramai dah tu. Kalau korang tengok ramainya orang. Alright guys, apa yang kita nak buat nanti, kemungkinan kita makan dulu. Lepas tu kita bergerak ke Satun dulu, rehat di Satun. Kemudian lepas Satun kita gerak ke Kuala Lumpur. So stay dalam tu. Lepas tu Kuala Lumpur dalam 2 hari. Lepas tu balik. Lepas tu stay lagi Satun sehari. Lepas tu pergi Hanyai balik ke macam mana ke. So cover dah selatan Thailand. Habislah kita trip kita hari ni. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ไม่ต้องฝันลงงานเอกทุกพื้นที่โบ๊ทอนุกูล Bisa cover tak? Dia pilih macam Melayu. Ada orang tua kan, tua dalam Lagu bukan. Pilih orang. Undi. Oh. Pilihan raya lah. Oh. Thank you. Okay, thank you kak. So welcome to Thailand. Let's go dengan kita punya putih kita. Kita dah dapat SIM card. So let's go. Lapar ni, lapar. Nak makan apa yang sup ke nak makan macam mana, sebabnya takut kenyang pula makan tayar tu. Ikut makan apa tu. Jom lah. Di hanya central ke apa ke, ikut lah. Boleh tak cik? Boleh. Ha? Boleh tak? Jom. Jom. Sorry, cup. Kita makan. Kita mau pergi tu hanya dulu. Lepas tu pergi tu satu eh. Okay. Nak pergi ke mana ni? So I target this year 10 destination lah. So far I dah pergi 2. Okay, lagi 8 lagi, which is nanti I will go to Bromo and Jogja, and also I will go to Ho Chi Minh Dalat Muine. Ho Chi Minh Dalat Muine. Woo! So lagi 4. Mana? Lagi 4 after I starting my houseman. I will go to first Labuan Bajo and then Phuket with my siblings, and then end with the Korea and Japan lah. And with that, 2026 and now. Korang kena ada tau. Korang kena ada mindset macam bini aku. Dia planner memang nombor 1. Pergilah mana-mana pun. Contoh macam hari ni, okay, dah ada schedule lah. For 1 year dah ada schedule. Dah ada plan ke mana-mana. Ni member baru balik daripada Jakarta. I just landed in Jakarta yesterday. And with that, 2026 and Babe, baru balik Jakarta tu. Balik Jakarta, lepas tu pergi terus ke Thailand.
within 24 hours. Tak sampai 24 hours lagi tau. Sampai rumah pukul 11 malam. Lepas tu aku balik kerja pukul 4 petang esok tu. Terus gerak. Tak sampai 24 jam lagi. Betul. Ni memang power. Siapa-siapa nak booking untuk planner untuk tahun ni sahaja. Siapa-siapa yang confused nak pergi sini, tak ada masalah duit apa semua, nak 50-50 lah, ada duit masalah ni, inilah masanya korang dapatkan. Sekarang ni aku tak kat bawah ni nombor link description. Dapatkan segera, WhatsApp segera nombor ni. Dan juga kita ada buat bisnes sikit baju dekat laman web Carousel. Boleh singgah untuk kita support kita punya travel kali ni. Alright, jumpa makan sekejap lagi lah. Kita gambar kan? Kita ke mana ni? Kita Kai tak Mena lah. Kita tak buka air tayarnya. Mana lah, you tanya tak buka. Makan sini boleh? Boleh, ada masuk dalam deh. Oh, masuk dalam. Boleh ayam. Dua makan. Buka dah Ya, adik panji sangat adik. Alhamdulillah adik. Wujud kedai ni boleh bergerak Ya, alhamdulillah. Tak apalah, it's okay. It's okay. Sini 4 meter adik. Sini. So hari kap. So hari ni akan cerita kita makan dulu Ketok Mena. Plan ni mula-mula nak pergi Ayutthaya, tapi habis tutup kedai. So kita makan ke Ketok Mena dulu. Ada sambal dia. Ni kalau pergi air biasa memang penuh lah. Memang penuh. Beratur. Satu lah. Masuk air naik sampai 4 meter. Yang tenggelam habis kan. Tapi orang baru buka je. Buat banjir tu, recover seminggu 2 minggu, ada baru buka. Baru tak panas balik lah. Macam mana? Dah gila. Bismillahirrahmanirrahim. Dah gila. Sedap This one, dia banyak gila. Oh, suap sikit. Aroy nak Aroy nak main. Lah aduh. Sila. Ayo, sila. Ke hunting Rokucha. Sini. Kita. Sebelah. Ambil gambar asap boleh? Boleh. Tak asap kan? So kita sekarang ni berada di Rokucha. Dan kita ambil gambar dulu. Rokucha actually dia banyak. I nak macam hunting. So this is one of my first stop. Let's go. Let's go. Sorry cup. Aku boleh cakap Melayu. Yang mana yang sedap? Yang sedap segala kali ada yang signature kedai saya, yang Tokusen Rokucha. Tokusen Rokucha. Ya, semua kedai saya bawang, kacang semua, tapi ada dua jenis, jadi saik midori dengan kenayak midori. Jadi kacang, bawang kacang dengan seaweed. Dia strong sangat, dia strong lah. Dok strong, kedai saya dok bahait. Oh, tak bahaya sangat. Tak bahait sangat, tak bahait. Kalau you recommend yang mana? Yang kalau saya nak beri kakak yang minum yang signature ni tak? Okay. Ya, okey, satu kan? Yang ni, yang Apa lagi? Henry mana? Oh, tak ada. Ya. Dia scan dengan Famous with this one. 500 sifat. Dah. Okay, Okey, lepas tu kakak make syakwan make ni tok sini, lepas tu make syakwan tok dalam tok sini kat sini. The tree.
Mei kan. Yes. Cantik. Ni kau yang? Okey. Dekat. Tadi saya hantar bi apa? Okey. Wah. Ni plot Wah. Okey. Thank you. Ni sorry lah tak ada voice ni macam dia sedap weh. Memang rasa premium. Kalau korang pernah rasa dekat TRS tu macam ni lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. B2B punya tak rasa premium. Ni punya kek dia makan sekali aku dah rasa macam wow, macam dia memang sangat-sangat premium. Aku tak tahu macam apa tapi macam bini aku cakap mahal lah. Ni dia punya bingsu dia pun aku dah tak nak termuntah dah siap. Kau makan macam ni, kau rasa dah tekuk. Tak tahulah nak cakap, memang sedap, memang premium macam korang boleh datang dekat Rokucha ni. Minta maaf lah audio tak ada tadi. Pengakuan sikit. Rasa kita sebenarnya tadi plan nak pergi Central Hatnyai, tapi sebabkan just now kita dah habiskan around 70 plus untuk makan saja. So I kesian kat husband I isteri yang baik. I decide balik je hotel, seriously. Dah lah duduk dan diam, pegat perut tu. Disclaimer, kalau isteri kata begitu maksudnya belum taubat. Percayalah wahai para suami. Tadi kita orang dah settle Hatnyai. Kita orang plan nak pergi kedai keting, sup keting. Tutup pula. Banyak tutup Betul lah. Tak tahulah lepas banjir ke apa ke. Macam kedai-kedai yang pelik-pelik tu buka pula. Kedai-kedai yang macam yang grand, yang kafe tu buka. Yang murah-murah ni tak buka. Kedai yang macam Fama. Tapi kedai tu pun baru 3 bulan. 3 bulan punya ni. Tapi bila tak affected dengan banjir dulu. Tapi Jom Ayutthaya famous one tu tutup. Yang ni kedai kaki sup kaki lembu ni pun tutup. Kak Jah sup ni pun tutup. Aduh. Tapi I think dah 2 months kot kan. Dah 3 bulan, 2 bulan lah. 3 bulan, 2-3 bulan from banjir. Ke mana? So kita pergi ke sana lah. Kita pergi Satun lah. Okay. Direct ke Satun lah. Jumpa di Satun, makan di Satun dulu. Hatnyai nanti balik, nanti movie kalau balik awal sikit boleh lah singgah Hatnyai. Lagi sekali. Singgah Hatnyai sekali lagi. Alright. Bara-bara Satun. Bilik lah ni. Hello, Assalamualaikum gang. Assalamualaikum lagi. Sekarang ni kita dah sampai di Bara-bara Resort. Dia sebelum kita masuk ke Koh Lipe tu ada beberapa hotel dekat sini area ni. 27 lebih. Kalau plus Agoda tax semua 300 lah satu malam. Tapi just nice. Tak tahu lagi, aku pun tengoklah, saya tunjuk ni. Just nice dia punya area dia. Okey lah. Kita tengok hallway dia pun okey. Mencari sebab cantik lah boleh. Dia macam ala-ala apa hotel Hilton vibe lah macam tu. Tengok hallway dia ni, dia punya area dia. So sekejap lagi kita orang tunjuk macam mana dalam bilik dia. Dalam tengah tu ada kolam. Okay, tengah tu kolam. So kejap lagi saya tunjuk macam mana keadaan bilik dia. Tapi yang paling penting sekali, jangan lupa like, subscribe dengan komen. Next episode ke? Cukup waktu 10 minit. Lagi Koh Lipe pula, part 2 pula. Alright, next vlog. Bilik dulu, kita tunjuk bilik dulu. Lepas tu saya tunjuk ke part 2. Bye, bilik Bara-bara Resort. So ni dia aku tunjukkan sikit. Ni toilet dia. Boleh lah, boleh cantik-cantik. Special occasional macam tu. Ni bukan package dia. Okay, so masuk kat bilik. Ini dia punya ruang katil. Kiblat belah sana, katil.
Ini boleh lah. TV Aquashop, Termin Skate. Gitu. Kat Bara-Bara Budget Resorts di Satun di Satun. So kita orang booking dekat Agoda, stay sini 6 sehari. Esok kita akan bergerak ke Koh Lipe, which is our main event. Kita stay dekat sini sehari. So tengok apa yang aktiviti yang kita boleh buat. Apa yang kita boleh buat pun aku pun tak rasa apa pun. Tapi yeah, kind of enjoy, get out from our kepompong. So kita enjoy sahajalah. Enjoy sahaja. Alright, so maybe sehari kat sini, and then after that kita akan move to Koh Lipe, and kita akan go back to the main island, and then kita akan tidur sini sehari, and then kita go back balik ke KL. Okay guys, nantikan part 2 untuk kita punya Koh Lipe trip part 2. Oh, kita dah ada part 2 man. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Peace yo.